Yang pertama, Umar bin Khattab apabila dia masuk ke Baitul Maqdis yang pertama, gereja tak tukar jadi masjid lagi, dan dia solat di dalam gereja. Sebahagian kata dia solat di kaki dalam gereja, sebahagian kata dia solat dalam gereja. Yang penting Umar bin Khattab pernah solat dalam gereja. Dia bukan sembah Jesus, dia solat. Cuma saya kalau, dan ada riwayat daripada Ibn Ishaq, walaupun sebahagian menyatakan tidak berapa kuat riwayat itu, tetapi Al-Imam Ibn Qayyim menyebutnya di dalam Zadul Ma'ad tentang bagaimana Kristian Najran dia mari ke masjid Nabi, jumpa Nabi. Kemudian dia minta izin untuk dia bersolat. Solat mereka, bukan solat dalam masjid Nabi, dan Nabi izinkan untuk dia tetamu Nabi. Dan itu menjadi satu perbahasan besar di kalangan keluasan agama mengenai para sarjana. Okey, tak apa. Yang pentingnya seseorang, di antara keistimewaan Nabi, Allah jadikan untuk Nabi, iaitu wa ja'alal ard masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk Nabi di mana saja dia masjid dan bersih. Orang Islam boleh bersolat di mana-mana saja tempat yang bersih, sama ada di masjid ataupun di kuil, selagi mana yang dia sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang tak ada perbezaan sepatutnya dalam hal ini. Okey, soal sembahyang tak ada masalah. Kemudian soal masuk gereja. Masuk ada banyak. Masuk meraihkan gereja, kesyirikannya, ataupun masuk untuk mempelajari sesuatu. Itu berbeza. Dalam usul fiqh dia kata al-umur bimaqasidiha. Perkara itu diukur, setiap benda diukur dengan maksud dia. Jika kita masuk, tujuan kita untuk mempelajari sesuatu, maka kita boleh masuk untuk mempelajari sesuatu. Saya personally, saya memang masuk. Even yang Sunday tu, saya tunggu habis dia menyanyi, saya masuk. Saya nak dengar dia ceramah. Ya. Tak apalah, bukan saya bukan contoh untuk tiru, bukan Nabi untuk tiru macam saya kata tadi. Tapi kalau tanya personally, saya memang masuk lah. Sebab saya boleh dengar di Malaysia orang cakap banyak sangat, kata orang gereja begini, minum, kita kat Malaysia minum air gereja langsung dah hanya ingat Jesus, lidah tak boleh mengucap. Tu orang Malaysia. Kalau air jenis tu ada, dia bagi minum habis rakyat dia yang tak kuat agama ni. Dia pun tak ada. Dia lepas yang saya tengok, lepas dia apa menyanyi semua, dia ambil lah roti, air tu tak kat depan dia bagi minum seorang sedikit. Tak ada kaitan dengan air jampi ke apa. Holy water ni bukan kalau sungguh ada manusia. Kita ni ada dua ekstrim, right and left. Satu yang kata kalau minum apa-apa air kat gereja tu hampa tak boleh mengucap apa, balik semua tak tahu apa pun tak ingat. Itu memang masalah jiwa mental dia. Yang kedua, satu lagi kata air ustaz ni kalau minum yang jahat boleh jadi baik. Itu pun satu hal sama. Sama je. Kalau ada air jenis tu, Nabi dah buat lama bagi semua manusia minum. Dah baik dah manusia ni. Kita kalau ada pun, saya selalu kata dah ratus kali dah kata, kalau ada kita bayar 1 juta pun tak apa ke ustaz tu, suruh dia jampi empangan negara kita, baik semua rakyat jelata. Ini semua benda yang tak masuk akal lah. Benda tak masuk akal. Sama juga, dia pun tak ada. Gereja juga fikir terpaksa benarkan orang menari. Ini gereja Scotland nak benarkan kahwin sama-sama gender. Sebab dia kata kerana ada komuniti dia yang komplain, mereka rasa tak patut. Ada sebahagian mereka yang aktif dengan gereja, tapi mereka ada pasangan yang satu sama gender. So, gereja nak endorse benda ni. Kalau ada air tu, dia bagi minum balik-balik. Aku kenal kat perempuan balik ya. Tak ada. Ini pun satu kekarutan yang kita ada dalam fikiran kita. Dan masalah Ustaz Amal tak buat, alhamdulillah, saya alhamdulillah tak buat. Tapi ramai orang serah kat Malaysia, itu cara dia famous. Ada orang telah dia jadi ustaz dan kaya kerana buat cerita-cerita mengarut macam tu. Percayalah orang tu jaga tu. Anak saya tu bukan jahat, orangnya baik, tapi dah terminum air tu. Jadi macam tu lah. Dia nak halalkan kesalahan yang telah dibuat oleh anak dia tu, salahkan air yang walai minum.
dia tak salahkan diri dia yang tak ajar yang betul, dan dia tak salahkan dia tak penghujahan yang tak disampaikan dengan betul. Dan gereja, kita pergi tengok, kalau kita nak dengar dia. Kadang-kadang saya selalu fikir tentang masalah hadis yang selalu saya ulang, tentang masalah Nabi berdiri apabila lalunya jenazah Yahudi. Nabi berdiri. Padahal manusia ni, kita ni ini form kita. Tapi yang hidup ni adalah soul kita. Apabila dicabut soul kita, maka tak ada apalah form ni. Dia macam tu je, kan? Bila kita mati, kita dah tak ada apa dah. Hakikat. Kerana segala kemuliaan itu roh. Tapi agama dia suruh kita hormati jenazah kerana menjaga perasaan roh. Kerana roh mengetahui sebahagian apa yang ada dalam dunia. Bila jenazah Yahudi datang, hakikatnya dia tubuh je. Nilai dah tak ada. Kerana roh dah tak ada. Tapi Nabi bangun. Bila Nabi bangun, orang kata, inna Yahudiyah, itu jenazah Yahudi. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Tapi Nabi tak kata. Nabi kata apa? Nabi tak kata alaysa insanan, tidakkah dia insan? Nabi kata alaysa nafsan, tidakkah dia juga nafas, dia juga roh, dia juga jiwa. Maksudnya ada nilai jiwa itu. That kind of respect yang Islam ajar kita, supaya dengan itu bila orang tengok, oh, ini satu agama yang sangat lunak dengan orang. Ia memujuk, berhujah dengan akal orang. Ia memujuk perasaan orang. Maka orang, Ikrimah bin Abi Jahl, dalam sebagian riwayat, Ikrimah bin Abi Jahl, dalam sebagian riwayat, dia datang dan dia menganut Islam. Ikrimah ni anak Abu Jahal, kan? Tahu Abu Jahal, kan? Bin Amr bin Hisham. Ikrimah bin Amr bin Hisham. Ikrimah masuk Islam. Dulu dia perang Islam, dia sama Abu Jahal, dia perang dengan Islam. Abu Jahal meninggal, mati. Abu Jahal ni Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ni. Fir'aun umat ni Abu Jahal. Anak dia lari, masa Fatah Mekah lari, dia patah balik, dia masuk Islam. Nabi tak bunuh dia. Dan kita tahu Nabi ni bukan kaki, Nabi tak balas dendam. Saya tak tahu orang politik macam mana. Saya harap kalau negara berlaku pertukaran politik pun jangan balas dendam ke orang, kan? Ini ramai orang duk fikir, tak apa je, aku menang masuk orang penjara. Ya Allah. Saya ingat kalau saya ingat dia cakap, saya tak pangkah. Nabi kata, Nabi bangun. Nabi bila hari-hari kemenangan, Nabi kata apa? Ayuhan nas, ma tadhunnu an af'ala bikum. Kamu wahai manusia, kamu sangka agak-agak pun apa-apa hamba. Dan dia mereka jawab, Ibnul Karim, Ibnul Akhil Karim, orang yang mulia, anak orang yang mulia. Dan Nabi, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kamu semua dibebaskan. Ikrimah lari. So, dia jenayah mayat. Dia datang. Akhirnya masuk Islam. Dan sebagai riwayat, bila dia masuk Islam, dia kuat dengan Islam dia. Nabi kata, aku sentiasa tahu bahawa saya, inna hadal khair ya'ti min abik. Sesungguhnya kelebihan itu, semangat itu datang daripada bapakmu tu. Bapak dia tu musuh Islam, tapi bapak dia tu pemimpin, kaki berani, hebat. Dan Nabi kata pada Ikrimah bahawa saya, aku tahu tu kehebatan tu bapak kau lah. Tengok, bukan saja berurusan dengan akal orang, tapi berurusan dengan perasaan orang. Dalam sebahagian riwayat, dalam Musannaf Abdul Razak, kalau ada perbincangan dalam kedudukan riwayat ini. Oh, Nabi dengar orang kutuk Abu Jahal, kutuk banyak Abu Jahal. Dan Ikrimah ada, dia masuk Islam. Nabi tengok muka Ikrimah, nak kata apa, memang pok dia macam tu pun. Ada rekod tu. Nabi kata, la tasbul mauta fa inna sabbal mauta yu'til hayy. Nabi kata, jangan maki orang mati lah. Kena maki orang mati ni kadang-kadang sakit hati orang hidup. Subhanallah, agama kan? Tapi kita bila tengok haram, hukum dan hukum, kita tak nampak keindahan itu. Maka kita sekarang, generasi baru ni, kita berkempen supaya manusia, penutup Ustaz kata insya-Allah. Kita berkempen untuk manusia membawa Islam dan berbicara kepada manusia pada dua perkara, pada akalnya dan pada jiwanya.
hujah yang kuat, dan perkataan, bicara dan cara yang menawan. Inilah Islam yang akan menerajui masa depan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad. Saya juga minta maaf kepada Ustaz Ahmad. Dia banyak kali jemput saya, tapi saya susah nak datang. Dan saya tahu orang macam Ustaz Ahmad juga berusaha bersusah payah untuk mewujudkan aktiviti agama di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati Ustaz, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua juga memberikan kerjasama dalam perkara-perkara untuk kebaikan dan untuk membantu melahirkan kepahaman yang baik. Dan dialog-dialog yang seperti inilah baik, sehingga bukan saya, orang lain juga yang boleh menggalakkan kita berfikir dan membawa Islam ke arah cara yang lebih betul, lebih mudah untuk dipahami oleh orang ramai. Jangan fikir kita saja yang datang, kena fikir juga orang yang tak datang. Bagaimana bahasa berguna. Hari ini semua orang pendakwah, bahkan semua orang masyaikh, ustaz, masuk dalam internet, Facebook, semua fatwa dia keluarkan. Menurut pendapat aku benda dia haram. Masya Allah. Yang benar dulu buka waktu puasa, buka banyak kitab, dia kata bagi aku haram. So, haram dengan halal duduk di hujung jari saja. Yang sebenarnya semua perkara itu tahzabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Quran kata mereka sangka ringan, dia di sisi Allah sangat besar. Sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan mencari pendekatan yang baik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.